Who am I? Who am I? Ya aku nak buktikan siapa aku. Buktikan. Who I am. Yes, who I am. Susah. And then lepas aku dapat challenge sementara first tu, itu turning point. Sebab tu aku tak pernah lupa kan Kamanda. Kalau kau tanya saya kan, sebab tu saya tak pernah lupakan Kamanda punya partnership. So saya sebut. Sebab itu ada turning point yang take over semua benda, yang semua yang ubahkan, bagi bersihkan saya, yang bagi bersihkan orang, bagi minat saya semula. Dengan apa yang saya bagi, orang cakap macam, oh kan ni boleh je tanpa siapa-siapa, seorang-seorang pun boleh berdiri sendiri, bukan berharap ke orang naik sebab orang ke tak. Waktu tu turning point segala-galanya. That's why dalam mulut saya tak pernah cakap saya lupakan Kamanda, saya lupakan partnership Kamanda, semua dia tak. Itu waktu tu hilang hilang subscribe semua ni. Waktu tu turning point yang mana orang start oh Kanda boleh ni, Kanda boleh naik sendiri, bukan dengan orang, bukan naik sebab orang, naik ni semua benda kan. Kamanda, itu sebab tu saya tak pernah lupakan Kamanda, partnership Kamanda ni. Ini turning point lah sekali-kalinya. Lepas tu saya pergi dengan Karina, dapat partnership Karina pula. Bila dengan Karina, itu turning over yang betul macam sup. Okay, saya dengan Kamanda macam ni dah. Masuk Karina, dia masih naik. Faham tak? Lagilah meyakinkan orang. Lagilah buat orang, Kanda ni bukan seorang, dia boleh. Betul lah Kanda. Betul sampai orang cakap Kanda, waktu saya ingat lagi orang komen, Kanda ni bukan Kamanda je, dengan orang lain pun boleh. Bermaksud kat sini, dia bukan naik sebab orang, dia naik sebab diri sendiri. Waktu tu saya macam happy bila orang komen macam tu, naik sebab diri sendiri. Bila daripada Karina naik sini, waktu tu itu gila turning point lah. Kena kecam teruk. Time tu bukan kena kecam macam sekarang. Sampai sekarang biasa lagi. Dulu kena boycott, main nak ajak ni, aku datang rumah kau, tunggu aku jumpa kau, bagi kata-kata ni, kau tunggu aku ni, kau jangan sumpah kau, aku ni, kau duduk mana, aku nak ni kau. Sampai tahap macam tu. Waktu tu tapi biasalah orang cakap DM je lah, macam ugut-ugut. Ui gila waktu tu. Ini sebab tu rasa macam Ali sangat. Sometimes macam budaya dia tak defend tu, dia rasa macam ada orang yang kisah pasal aku. Faham tak? Dia tu je sebenarnya. Nak orang sekeliling kita semua. That's why bila saya tengok kawan-kawan saya kena kecam semua dia, saya akan cuba untuk defend. Sebab dulu saya pernah kena kecam, yang sometimes yang tak ada orang defend pun waktu tu. Tak ada orang yang nak defend saya. Semua orang takut untuk defend. Semua macam takut kena defend. Sebab apa? Bila defend, takut hater-hater ni tak suka dia juga. Yang netizen ni tak suka dia juga. Waktu tu mungkin diorang fikir macam tu kot. Tapi for sekarang saya tak fikir pun. Kalau contoh kawan-kawan saya kena kecam, contoh Bobo ni share, Bobo ni siapa nama tu, share dengan kecam. Lepas tu ada sebelum ni saya, Mak Han, semua benda saya pernah je defend semua benda. Ira, Una, semua saya defend je. Sebab saya faham, kalau yang teruk-teruk sangat lah, saya faham. Bila sometimes dia dapat rasa tu Fair, bila dia sampai satu perasaan yang macam, kau duduk tu team, kau kena tam ni, tam. Tak ada orang defend kau. Tak, kau tengok tiba-tiba ada kawan kau ni defend. Kawan kau datang, kawan kau defend dalam AI. Dia rasa macam, weh, terima kasih weh. Dia tak minta benda tu lah. Tapi bila tengok kawan dia defend sini pasal dia rasa macam bersyukur benda tu. At least orang nampak. Itu je. That's why lah saya buat benda tu, supaya kawan-kawan tak rasa, dulu rasa dia lain macam